Dalam dunia yang penuh helah dan gaya, integriti ibarat wifi stabil. Sukar dicari, tapi semua nak guna. Ia bukan boleh dibeli di kedai RM2, tapi lahir dari hati yang tak sanggup kantoi di kaca TV. Setiap amanah yang digalas, walau sekadar photostat dokumen pun, jangan disomlap tonanya. Tugas yang dibuat dengan ikhlas akan membuatkan punya hati gembira. Seakan dunia ini kita yang punya. Tapi rasuah sekecil sampul mampu goyang jiwa. Sekeping duit boleh butakan mata. Apatah lagi bila duit berkepuk di depan mata. Wah, macam-macam boleh buat. Waktu tu macam-macam bayangan hadir. Untuk apa bersusah payah belajar kalau dah ada segalanya depan mata? Apatah lagi kawan-kawan yang tak mendatangkan keuntungan. Baik kita belah je wang masa. Sebab itu, kami penjawat awam di sekolah sentiasa bantu dan bimbing anak-anak kami untuk tolak rasuah. Rasuah ni kan macam cinta beracun. Manis di awal, tapi akhirnya ke mahkamah dan mungkin ke penjara. Jangan main-main dengan rasuah. Integriti bukan sekadar cakap depan kamera, saya amanah. Ia pilihan untuk tak buat klaim palsu, walaupun semua orang buat. Untuk jujur, walau tak trending di TikTok. Mengapa perlu gadaikan masa depan yang tak pasti? Apatah lagi merosakkan jati diri. Takkan nak sia-siakan kebahagiaan hari ini untuk kegelapan masa depan. Kerana bila integriti dibina, walaupun lambat capai impian, hati tenang, tidur lena dan tak perlu sembunyi dari ketakutan.